Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Akhtar bin Abdul Rahman. Muhammad Akhtar bin Abdul Rahman. Baik, Muhammad. Cik Mat lah, Cik Mat. Okay. Sebab dia orang kata masa tak banyak. Orang mana ni asal? Saya Batu Akik. Ha? Batu Akik. Batu Akik. Ha. Lepas sini? Kerja sini. Kerja sini. Ya. Tinggi. Ayah ke mak tinggi? Dua-dua tinggi. Oh, macam Kita ni banyak dosa dengan Allah, dengan manusia. Dengan Allah kita boleh bertaubat, tebus balik semua solat, puasa apa semua. Tapi dengan manusia kita nak cari manusia tu betul. Okey, soalan saya, kalau kita tak mampu cari dekat dunia ni, macam mana kita nak tebus dosa tu dengan makhluk? Kita tak dapat cari, dah jumpa orang yang kita buat dosa tu. okey. Kalau kita buat salah kat orang, contohnya kita fitnah orang, kemudian kita dah bertaubat, syarat dia kita kena minta halal dengan orang yang kita buat jahat tu. Jadi di mana negeri dia ada, kita kena hubungi dia. Dan hendaklah kita cari, selepas tidak bertemu dengan dia, mesti pula cari waris dia. Kalau waris pun dah kita tak tahu, hendaklah kita bersedekah. Dan jadikan pahalanya sebagai bayaran. Nampak? Atas kesalahan kita ini, mudah-mudahan menjadi kafarah atas perbuatan kita. Dan kita berdoa sungguh-sungguh agar Allah jadikan dia maafkan kita di akhirat sana. InsyaAllah benda itu akan berlaku.